Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang subtopik 1.1, iaitu peralatan perlindungan diri. Apakah yang kamu tahu tentang peralatan perlindungan diri? Sebenarnya, peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan berbincang tentang peralatan perlindungan diri. Cuba kamu lihat soalan nombor 1. Soalan ini menunjukkan gambar beberapa peralatan perlindungan diri yang perlu dipakai oleh murid semasa di dalam makmal. Tengok dan perhatikan betul-betul gambar A, B dan C. Soalan 1A meminta murid untuk namakan peralatan perlindungan diri yang diwakili oleh gambar A, gambar B dan gambar C. Bolehkah kamu namakan peralatan perlindungan diri A, B dan C? Gambar A menunjukkan kasut keselamatan. Gambar B menunjukkan sarung tangan. Manakala gambar C menunjukkan baju makmal. Seterusnya, soalan 1B. Soalan ini minta kita untuk nyatakan fungsi setiap peralatan perlindungan diri tadi. Ingat, kita mestilah jawab berdasarkan perlindungan yang diberikan oleh setiap peralatan perlindungan diri tersebut. Kasut keselamatan atau kasut bertutup berfungsi untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan serpihan kaca. Sarung tangan yang diperbuat daripada getah pula dipakai untuk melindungi tangan daripada bahan kimia berbahaya. Seterusnya, baju makmal berfungsi untuk melindungi pakaian daripada rosak. Baju makmal terdiri daripada lapisan keselamatan dan mudah dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Setakat perbincangan ini, faham semua murid-murid? Jika faham, kita akan bincangkan soalan yang seterusnya. Baik murid-murid. Soalan 1C berdasarkan satu situasi di dalam makmal sains. Azmer ingin menjalankan satu eksperimen yang melibatkan cecair bromin. Semasa mengendalikan cecair bromin, adakah kita boleh terus buat eksperimen ini di atas meja makmal biasa? Jawapannya ialah tidak. Hal ini kerana wap bromin adalah beracun. Jadi, kita perlu buat eksperimen ini di dalam kebok wasap. Jadi, jawapan bagi soalan C ialah, Azmer perlu menjalankan eksperimen tersebut di dalam kebok wasap kerana wap bromin adalah beracun. Gambar ini menunjukkan kebok wasap. Kebok wasap digunakan untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang mudah meruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan berbau. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan perbincangan kita tentang soalan berkaitan dengan peralatan perlindungan diri itu tadi? Boleh kamu jelaskan? Baiklah, hasil perbincangan tadi, kita perlu mengenal pasti gambar yang ditunjukkan. Kemudian, kamu perlu faham fungsi peralatan tersebut. Seterusnya, guna ayat yang lengkap dan tepat semasa menulis jawapan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang.